Oh, kita tengok oleh TikTok demik dia kata. Oh, Masjid Al-Amin dia kata. Oh lah. Oh, kecil. Nampak besar je kata, nampak gemuk. Bukan main dengan budak tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ni mana ada buku kitab tu muka surat 23. 23 ni huruf Arab lah. Dua tu macam apa? 7 balik. Pakai 7 kitab balik. 3 tu dia ada gigi so. Supaya gak dengan 2, tapi gak ada so lagi. Gigi dia tu. Jadi muka surat 23 kita berhenti dulu baris yang ke-6, 7. Baris yang ke-7 daripada atas. Jadi dalam kurungan tu hikayat. Apa dia tu? Cerita hari tu masalah kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti setakat apabila tak ingat tengah-tengah duduk makan ingat kita pun bismillah awaluhu wa akhiruhu. Ataupun nak habis dah makanan tu baru teringat. Bacalah bismillah awaluhu wa akhiruhu. Kita butis kat tu supaya muntah syaitan itu. Syaitan hok makan sekali dengan kita tu dia muntah. Hok minum sekali dengan kita tu muntah. Dia kata ingat baca bismillah, dia makan sekali dengan kita, dia minum sekali dengan kita. Kalau kita nak setubuh isteri pun dia setubuhkan dengan suami kita tu juga. Pasal tak baca bismillah. Hari tu kita baca dah cerita-cerita dulu. Dalam kisah dululah. Jadi hari ni ada satu hikayat berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim jugalah. Cerita ni. Bahawasanya syaitan gemuk berjumpa dengan syaitan kuruh. Syaitan ni ada gemuk, ada kuruh. Duduk dengan orang ni gemuk, duduk dengan orang ni kuruh. Tak seorang ni ada belakang syaitan dengan kita ni. Cuma gemuk kuruh je. Maka berkatalah syaitan gemuk kepada ia kuruh. Syaitan gemuk ni jumpa dengan syaitan kuruh. Dia pun tanya hak gemuk tadi, tanya hak kuruh. Mengapa engkau jadi kelakuan ini? Bapa demo kuruh sangat ni. Cekong kat kulit dengan tulang pucat putih gitulah kalau kita kan. Katanya syaitan kuruh kerana bahawasanya mengerasi atakku oleh seorang laki-laki. Bapa aku jadi kuruh ni? Aku duduk dengan seorang laki-laki tu, dia buat kerah terhadap aku. Lagu mana dia kerah terhadap aku? Apabila dia masuk ke rumahnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim. Kerah kuruh. Apabila keluar daripada rumah, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Kuruh pula. Apabila dia makan, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Kuruh lagi. Apabila dia minum, dia kata Bismillah. Tiap-tiap benda tu tak lupa Bismillah. Kau kuruh. Syaitan duduk dengan dia tu. Demikianlah maka aku lari daripadanya. Lari ke situ. Kejar hamba baca bismillah. Tak lupa dia orang tu baca bismillah. Itulah dia sebab dia jadi kuruh kekek. Jadi kulit dengan tulang ni dia goyak. Kemudian
Berkata pula syaitan ia guru kepada ia gemuk. Tanya pula. Syaitan guru ni tanya pula syaitan gemuk. Betapa hal kamu? Aku lihat akan dikau dalam kelakuan yang elok. Oh, dia mau minyak molek lah, setu pipi gemuk segar lah, nampak happy. Rano dia mau segar gini mau ni. Kata syaitan guru, tanya syaitan gemuk. Katanya, kerana aku mengerasi akan seseorang laki-laki. Dia berkuasa atas seorang yang tempat dia duduk tu. Dia jadi boh. Orang tu jadi koli dia. Dengar belakang dia kata. Apabila dia masuk ke rumah, tidak berkata bismillah. Orang tu, dia turut dia, tak usah kata. Turutlah tu, dia gemuk jadi gemuk dia, segar. Apabila dia makan atau minum dan naik, tidak berkata akan dia. Makan pun tak baca bismillah, nak tidur pun tak baca bismillah, nak nanuk pun tak baca bismillah. Sebagai benda tak baca bismillah. Dia kerah, dia mengerasi tuan dia. Dia jadi tuan. Syaitan ni kontrol tuan dia tu. Tempat dia duduk tu. Maka aku sekutu dengan dia. Aku kerjasama, campur tangan dengan dia. Pada sekalian perbuatan dia. Semua sekalian urusan perbuatan dia, aku campur tangan berlaku. Dia dengar aku berlaku. Kata syaitan gemuk. Dan aku naik atas tekuk. Aku pun ada atas tekuk dia. Supaya gemala gajah. Heda dia kata. Ikut. Jadi siapa dia? Syaitan jadi gemala. Kita ni tuan hak kena naik atas tekuk ni, ikut dia suruh. Supaya gemala gajah dengan gajah. Gemala kuda ikut. Suruh ke situ pergi gala lah, pergi tali. Cik takut ni. Pecah-pecah kok ni. Undur. Ikut belakang. Sebab kita turut dia dah jadi. Masa dia gemuk, dia naik atas tekuk gitu. Kita tak nampak atas tekuk gitu. Dia naik atas tekuk gitu. Dia pergi atas semua kita ikut. Syaitan hak gemuk kata, sebab tu aku gemuk. Sebab aku dapat mengerasi tuan aku. Aku jadi boh, tuan aku jadi hamba. Semua dia, aku rakyat dia turut belakang tuan aku ni. Jadi besar lah weh, gemuk molek lah weh. Segar lah dia. Naik atas tekuk dan tegak. Seperti binatang. Seperti gembala binatang. Gemala ni. Binatang tu dengar hak gemala dia kata. Jadi kita hak syaitan gemuk tu. Jadi binatang. Gemalanya dia. Dia tak tekuk kita. Dia boyak halu. Dia kata ni. Tak sabar tu. Tak sabar tu. Kita pendengar belakang dia. Maka sebab itulah aku gemuk metong. Segar bugar ni. Pasal tu yang aku turut belakang aku kata. Nak makan tak baca bismillah. Nak minum tak baca. Nak buka pintu tak baca. Nak naik tangga tak baca. Jadi aku jadi tuan. Dia jadi binatang tunggangan. Tuan aku tu. Hak syaitan gemuk tu. Jawab kepada syaitan guru. Bicara dua syaitan tu. Hak guru tadi duduk dengan orang baca bismillah sama. Tak ada nak gemuk, tak nak lari panah. Lari kau tu kena, lari kau ni kena. Terkepung, terseksa hidup dia. Tu guru kekek dia tu. Dia gitu. Habis kat tu. So, kita ni banyak cerita. Cerita dalam hadis lah, cerita dalam hikayat berkenaan dengan tajuk tu. Ada satu hikayat adalah bagi Abu Muslim Khawlani. Seorang jariah. Abu Muslim Khawlani ni dia bera seorang hamba perempuan. Jariah dia panggil. Orang gaji lah kalau kita kan. Tapi jariah zaman gitu. Dia boleh tidur sepuluh bini tak payah nikah. Zaman gitu hamba, sustain hamba. Hamba ni tok ngulu dia boleh guna sepuluh bini dia juga. Tak payah akad nikah. Dia direct apabila kita jadi hamba gitu, tuan dia boleh guna kita. Tuan hamba tok ngulu dia panggil. Sayyid. Bukan tok ngulu JKK ni tu. Tok ngulu hamba zaman gitu. Nama royak. Pero orang gaji tidur dengan orang gaji pula. Pasal hari tu zaman Nabi mula sustain hamba. Tu berkali dia duduk. Kita hari tu belum Islam. Tak faham molek hari tu. Gak gundik. Gundik tu tak nak juga gundik tu. Wama gundik ni. Dia panggil gundik.
Gundik tu dia ambil daripada hamba tak payah nikah direct jadi boleh guna supaya bini. Kita kata ayat cerita burung tiung hak boleh kecek tu ke. Cerita tu dah. Dia pergi dah burung tiung tu. Boleh kecek burung tiung tu. Ada pergi seorang hamba muda, budak muda lagi. Bini dia tinggal pergi Kedah. Gorah lah tu lelaki dia dengan jariah tu. Depan bini dia, waduh gitu, jejak semua tak mampu. Belakang bini, gak jejak bewak pun jelas dia. No ayatnya, pandang nipu, tu mana tak? Raya gitu. Gak, dia burung tiung mah tu, tengok dalam sarang dia. Ya aku ni gorang jariah ni, kata lah nama Mekna lah kita kata. Mak kelik karang, bini dia kelik karang. Dia pergoyak. Mama tadi kan kita tengok abah kurang Mekna. Burung tu kata. Ya kau. Dia kata. Cuek-cuek dia kata suka-suka. Burung. Burung tidak duduk. Belawak dia tak akan rasuah Natal ni. Betul Natal kata ni. Kau boleh kecek kan. Dia ada mata nampak kelik. Bini dia kata. Lagu ni. Kita tak ada mata tu. Lalu dah. Kalau gitu. Nipu lah. Depan kita buat dok je. Marah. Tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Pangah huduh. Marah lah. Duk akak ber lagi. Esok kata pula. Gitu. Duk hak tulu. Duk akak ber hak tulu. Tak puas hati. Lepas tu. Dia pun. Dia pun malai kagak. Dia pun kata ke bini dia. Duk dengar awak Natal. Natal kau eremu ni kak. Dia kata ke bini dia. Natal lah betul. Muka dia tak akan piti. Tak makan rasuah ke apa Natal ni. Betul dia nampak. Dia dengar ayat tu. Dia caya ke Natal tu. Bodoh Boleh marah ke bini dia lah. Boleh tak nak kata kita ni. Muka bini ke. Orang aluh ke mana? Orang besar dengan orang aluh. Boleh tak nak kata. Kau ada kuasa ni kepada hak kaluh ni. Wah Wah atas palak. Yuk masuk hutan. Pukul tobek ke bulu. Kaluh Hak kaluh ke mana? Dah ya. Lepas tu duk malam karang. Dalam pukul 3 buka di jendela molek bini dia ni. Dia pun buat gini atas mata bini dia. Tu Piramli ajar dah kita nak tahu jendela kedua. Kalau dia tak jaga dia mata di gitu. Nampak tak ada respon mata ni kan. Jaga ngerti tu. Dia pun turun ke buka bilik. Turun lah. Pergi kat akak sarang burung tiung mah tu lah. Duduk bawah tu. Dalam sarang. Tepi rumah. Dia pun buah air sebeledi. Penuh sebeledi. Gelak-gelak ni. Tak bawa lampu ke apa. Takut burung apa. Dia pun bum simbung. Bum simbung. Simbung dengan gayung tu. Kau sarang burung tu. Supaya hujan lah. Kalau hujan agak piyah lagu tu lah. Kalau hujan piyah lagu tu. Saya dia tu piyah lagu tu kalau hujan. Agak senyap je. Pagi esok bini dia tanya pula dah. Dah kau tolong kan. Betul kau mari dulu tu. Ayah muka orang Mekna mu nak apa mah. Tak tahu kita. Malam tak siar. Sejuk ketang hujan. Lebak malam dia kaya. Dia kata tak tahu cakap kata pula dah. Cakap kita dah tak sejuk ketang pada hujan lebak pegapa dia kata. Padahal lama dah tak hujan. Bini dia pun kata, hujan mana titik apa? Lama tak hujan. Tak boleh pakai rupanya Natal ni. Baru percaya hak lelaki kata duk ke Natal. Mungkin Natal wak kira. Katanya bini dia. Kata tu lelaki dia. Jadi benar dia senyap pandai dia tipu kita. Dia bukan tipu gitu dia. Cara jalan tu halus. Menyebabkan bini dia pun senyap dik. Pelawak ngerti ngapu sungguh lah memang pula. Dia kata malah hujan lebak sejuk ketak kekeh dia kata. Mana hujan titik abuk lama dah tak hujan. Tu cerita gapo. Tok kenali. Kita baca dalam cerpen Tok kenali. Tok kenali ayat cerita ni. Tapi tak ada orang tulis. Adalah seorang cikgu loh. Kori tu
tulis segala cerita-cerita Tok Kenali ni, buat satu buku. Banyak cerita dalam 20 lebih. Kisah, mata-mata kisah dalam buku tu. Kita pergi Pak Jaafar Lawas satu kali tu lama dah ni, cerita lama. Belilah buku tu dah, cerpen Tok Kenali dia tulis. Bahasa Jawi. Kita bahas sedap ni, nak tengok. Kita pun ambil beli buat keling. Siapa dia tak tahu pinjam buku tu, tak ada. Kita pun jadi tak ingat. Lah ni tak ada nama kita tu. Tak tahu jumpa ke nak tak cari baru. Nak beli mula kali jumpa. Tak mahal mana 3-4 riyal dah hari tu. Jadi tak jumpa. Banyak lagi cerita lain. Kita ingat dua dah ada cerita puluh-puluh tu dalam tu. Jadi Abdullah Qari telah mengarang cerita tu. Mati dah Abdullah Qari pun baru nak accident hari tu. Pagi komik kau dia mati tu. Yalah segala buku-buku Tok Kenali royak mulut dia buat buku. Dia tulis semula. Jadi dia buat satu buku. Dia tu segala-gala cerita Tok Kenali dia belakang buat. Cik Gula ni, Abdullah Qari ni. Jadi gak hilang buku tu. Banyak lagi cerita sedap-sedap belakang Tok Kenali royak. Tadi buku tiung boleh cakap. Cakap orang jariah ni lah. Dia pegang jariah. Jariah ni khodam perempuan, khodimah. Khodam perempuan dia panggil jariah. Kalau datang khodam lah. Khodimah, jariah tu khodimah. Gitu. Jadi Abu Muslim Khawlani ni ada seorang jariah, hamba perempuan. Jadi hamba mukatak dia panggil. Hamba ni banyak perjanjian dia dengan Tok Ngulu dia. Kalau dia kata gini, kalau aku mati, mu merdeka. Tu dia panggil mukatak, hamba mukatak dia panggil. Merdeka dia tu dengan sebab mati tu dia janji dah. Kalau aku mati dengan sendiri mu merdeka dia kata. Mu bebas, tak jadi hamba tu. Gak Abu Muslim ni adalah seorang jariah muda ni, perempuan muda sebagai khodam dia tu. Janjilah apabila dia mati, merdekalah jariah tu. Jadi hamba dia duduk kermak aku dia duduk Malaysia lama. Tak mati-mati Abu Muslim ni. Tua pun tak mati lagi. Lambatlah merdeka. Nanti Datuk ni mati. Tak mati-mati. Lama 13 tahun tak mati lagi. Dah lama mati aku dulu. Bahaya mikir gitu bahaya. Dah lama mati kita dulu. Sengih tak ada pasal. Tak ada apa-apa. Nak merdeka. Nanti dia mati. Dia janji dah. Mukatak dia panggil. Hamba mukatak dia panggil. Gitu. Tapi kalau dia tidur dengan hamba dia tu. Ngandung. Dapat anak. Dengan sendiri dia merdeka. Sebab anak dengan Tok Ngulu dia panggil. Dia hamba ni apabila dapat anak dengan Sayyid. Ni penghulu. Merdeka dengan sendiri dia. Kerana tua anak dia tu. Ya gitu. Ya sebab dia boleh guna pembini juga hamba ni. Sampai itulah. Masuk sistem perhambaan mula. Anak ya gitu. Tak ada hamba dah ni. Nabi telah hapus semua orang merdeka berlaku. Tak ada orang jadi hamba. Hamba di segi hamba yang dia tak lewat gapo. Nak pergi piti pun nak tak boleh nak buat. Tak bebas lah dia tu. Kita kata gak half netizen. Maknanya warga negara separuh dia tu. Tak ada kuasa. Tak ada kuasa untuk diri dia kalau tak ada kuasa. Hamba ni, hamba orang muka. Gitu. Jadi, nanti Abu Muslim mati, tak mati. Lama merdeka lah dia. Muka nak mati, tak mati. Dia pun memberi minum racun ke penghulunya. Dia bubuh dalam makan ni racun. Dia nak racun untuk ngulu dia ni. Supaya mati, dia merdeka. Racun ni payah nampak sikit. Kalau ambil pisau bunuh nampak. Cak jari lah macam-macam lah. Racun ni tak tahu kita kapan-kapan mati. Dia payah sikit lah. Racun ni nak cek kata kita bunuh tu. Gitulah bakal jariah tu mikir gitu otak dia. Maka tidak memberi bekah racun. Lama dia beri racun banyak kali. Tapi tak mati. Tak mati lagi Abu Muslim ni. Padahal dia widah racun. Muka dia tukar masuk berapa tadi dia tahu belakang. Boleh dalam nasi tak mati. Boleh ada sup tak mati. Boleh ada air minum tak mati. Ni.
Maka tetap kala panjang masa, lama wi racun pun tak mati. Berlalulah masa ni, lama lagi. Lepas pada wi racun tu, lama lagi hidup. Itu dia ni. Jariah ni. Abu Muslim ni. Maka, tak sedap berakhir lama tu. Berkata Jariah bagi penghulunya. Nyaroyak, teroyak benda wuduh ni kan. Lama-lama kan jadi nak royak. Dia nak royak ketuk hulu dia. Kata dia wi racun. Abu Muslim ni baik benarnya. Royak kita pun tak marah ke Jariah dia tu. Dia nak merdeka doa. Mati-mati tak mati. Dia pun kata ketuk hulu dia. Lepas wi racun beberapa tahun tak mati lagi. Satu kali dia pun cerita ketuk hulu dia. Dia royak gini. Wahai tuanku, dia kata, Tuan. Syed dan Tuan lah. Wahai Tuan, dia kata. Aku beri minum racun akan dikau. Masa beberapa lama. Banyak kali saya racun Tuan, dia kata. Tiada memberi bekah kepada engkau. Tapi engkau masih sehat. Dia tak mati-mati pun. Dengan sebab saya beri racun. Bukan sekali saya beri. Banyak kali saya beri. Lama dah lah, dia kata. Lepas tu berhenti saya kat racun. Tak jadi apa senyap tu. Nak lama tu dia pengoyak ketuk hulu dia. Maka berkata penghulunya, kenapa kau beri minum racun akan aku? Apa tujuanmu minum racun kat aku tu? Apa tujuanmu? Supaya tuan mati dan saya dapat merdeka, dia kata. Sebab apa saya beri racun? Supaya tuan ni mati, saya pun boleh merdeka. Sebab janji gitu. Apabila tuan mati, saya merdeka. Saya puas dah jadi hamba orang ni. Nak jadi orang merdeka pula, bebas daripada hamba tu. Bahawasanya engkau tua, kau telah tua. Apa sebab engkau tiada merdeka akan daku? Tua pun mati nak merdeka. Padahal kalau nak merdeka, boleh sangat bila mati. Moga atas dia, atas Tok Ngulu sebenarnya. Tapi engkau tua pun, mati tak mati, tak merdeka-deka lagi aku. Duduk jadi hamba lagi. Wah, dah berasa jadi hamba. Saya pun wi racun lah ke tuan. Tapi tak jadi gapo. Bapa yang jadi tak berkesan racun tu. Dia kata ke Abu Muslim. Jariah ni royak ke Tok Ngulu dia. Abu Muslim Qaulani tu. Kata penghulunya, Tok Ngulu apa jawab? Bahasanya aku berkata, tetap kalau tiap-tiap kali nak minum. Tiap-tiap kali nak makan. Tak kira lah. Nak makan gapo, nak minum gapo pun. Tiap kali nak minum, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap kali nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Maka tiada memberi bekah, tiada memberi mudarat ia akan daku. Dengan berkatnya. Sebab itulah racun tu tak boleh memberi mudarat kat aku. Kerana berkat bismillahirrahmanirrahim. Dia ayat gitu ke Jariah dia. Abu Muslim ni, Tok Ngulu ni. Abu Muslim penghulu bagi hamba lah. Hamba tu Jariah tak tahu nama. Jariah tu hamba makna dia. Hamba perempuan. Kemudian merdekakan dia oleh penghulunya. Tok Ngulu dia baik. Kalau gitu Muri racun kat aku ni mu nak merdeka. Royaklah nak merdeka, tak payah racun lah. Kecek-kecek lah, bodek lah. Kalau gitu aku merdeka ke lah mu hari ni. Dengan sebab dia royak tu, Tok Ngulu dia pun merdeka dia, bebaskan dia. Baik. Kalau kita nak ni. Tok Ngulu ni baik weh. Kalau gitu mu racun kat aku suruh aku mati sebab mu nak merdeka. Dah lama gini mu tak merdeka lagi. Tua pun tak merdeka lagi hamba. Tak cekak dia jadi hamba. Dia kata gitu. Tak apalah kalau gitu kak. Aku merdeka lah mu hari ni. Dia pun bebaskan Jariah tu. Nak ceritanya apa sini. Bismillahirrahmanirrahim ni. Tidak mudarat walaupun racun. Ayatnya gitu. Dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim ni. Ini cerita sungguh. Ni kita Abu Muslim Qaulani. Habis kat tu cerita ni. Dan diriwayatkan bahawanya segala makna sekalian kitab yang turun dari langit terhimpun pada Al-Quran. Semua kitab-kitab dulu. Kitab dulu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Taurat Nabi Musa. Zabur Nabi Daud. Injil Nabi Isa kan. Turun kitab tu. Pak lah kitab lari pada langit ni. Ada lagi
Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim tu tak boleh panggil kitab pasal dia sikit. Lembaran-lembaran macam nota-nota gitu. Sebab Nabi Ibrahim ni umat dia tak ramai. Zaman dulu lagi. Segala kitab turun langit ni berkumpul dalam Quran berlaku. Terhimpun pada Quran. Dan segala makna Quran, sekalian makna Quran 30 juzuk tu terkumpul dalam Fatihah. Fatihah tu terkumpul makna semua Quran terkumpul dalam Al-Fatihah. Dan segala makna Fatihah terkumpul pada Bismillahirrahmanirrahim. Besar lagi. Semua kitab turun langit berhimpun dalam Quran. Dan segala makna Quran berhimpun pada Al-Fatihah. Dan segala makna Fatihah berhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Besar lagi. Dan segala makna Bismillah pada ba. Ba tu bis tu ba. Ba tu maknanya isyari bi aku. Kana makan. Kana makan wabi yakunu mayakunu. Dengan daku ada barang yang ada dan dengan daku ada barang yang tiada. Kalau ada dah pun Tuhan buat, kalau tak ada lagi pun Tuhan buat juga. Gitu makna bikan makan. Wabi yakun mayakun. Maknanya gitu. Lagi akan diadakan dan sekalian makna ba bis tu ba lah bis tu ba pada mula-mula. Bismillah tu terhimpun pada nuktahnya, yakni titik yang di atasnya yang mula-mula turun. Ba tu mula-mula turun titik di atas. Ba tu duduk di atas titik macam nun lah. Gitu mula-mula turun di hujung kolam, duduk hujung kolam, titik tu duduk di atas yang berpanjangan daripadanya oleh khat suratan, tiada titik yang di bawah. Kata setengah ulama pada titik yang di bawah. Maknanya isyarat zat Allah Taala. Ba tu dengan tu isyarat zat Tuhan. Nuqtatul wujud yang berpanjangan daripadanya oleh tiap-tiap yang maujud. Tiap-tiap yang ada. Maujud ni benda makhluk. Tiap-tiap yang ada hak Tuhan buat. Makna makhluk lah maujud, benda yang ada. Iaitu isyarat kepada wahdatul wujud, keesaan Allah dan hakikat Muhammadiyah. Wallahu a'lam. Sekat dulu. Ini satu faedah. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, tetap kalau nak tidur. Tak belakang tak baca doa tidur. Dah. Salam tu apa tu? Assalam tu ilaika. Baca doa tu dulu. Lepas tu tak kita pun bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali. Bukan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Meta dah 21. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali nak tidur. Nescaya diamankan dia oleh Allah pada demikian malam itu. Aman malam itu kita daripada kejahatan syaitan. Mana syaitan tak boleh nak goda kita, tak boleh nak rupa kita, ngaruk kau, nak tindih kita kau gapo syaitan tu. Aman malam tu daripada syaitan buat jahat kita. Kejahatan syaitan. Jin pun begitu. Manusia pun begitu. Manusia nak bunuh kita, kau nak curi, nak masuk rumah kita. Semua tu tak dapat. Aman daripada kejahatan syaitan, jin dan manusia. Dan daripada pencuri. Daripada pencuri, orang nak pergi curi tak jadi. Dan daripada terbakar api. Terbakar. Orang kita kata. Sebab kita tidak baca nak malam 21 kali tu. Tekau ingat baca tau. Tekau tak ingat, tak baca. Letih laju. Ngocak pun tak ada aku. Letih laju. Tak nyerah lalu ngangung mulut-mulut. Kau kan? Bila cokok pun je nego. Atas jamai je nego. Ada ngatu. Atas jamai cokok. Lalu ni kan jamai dia cokok. Kali-kali je nego tu. Sedap kan ni. Baik tak asal ni. Dia ngatu. Nak ayat dia ngatu. Kena baca gapo. Dia ngatu. Dia nak baca. Ngatu laju. Oh terbakar juga tu kan. Sana. Dua orang curi masuk juga tu kan. Abang baca sama dah 21 kali. Tapi curi juga tu kan. Malah curi pula. Gitu. Kalau orang tanya gitu, kita nak jawab kan agak-agak. Mutak baca 21 baca dah. Kata kau baca tu tak masuk pencuri. Tu curi juga tu kan. Misalnya kita kata
kalau kena lagi tu. Orang pun tanya gitu. Tak baca bismillah 21 kali kau nak tidur. Baca. Tu curi juga tu kan. Nak jawab kan ada gitu. Kata gini lah. Baru sekali curi. Kalau kita tak baca kali 4 kali dah curi. Kena gitu. Tu nak duga juga lah kitanya. Ya kalau mujur sama baca tu baru sekali ni baru curi tu. Bakal kalau tak baca dah 10 kali dah. Gitulah kita ni. Dia buat rana dah. Koda-koda tu qadar apa hada tu tak kedai sesuatu benda. Wallazi akhrajal mar'a deh. Baca semua. Allazi qaddara fahada. Dia tak kedai. Dia ada beri hidayah, petunjuk. Dan daripada mati terkejut. Selamat daripada mati terkejut. Mati secara mengejut. Selamat. Baca bismillah. 21 kali nak tidur ni. Dan menolak tiap-tiap bala. Bala-bala nak mari pun tertolak. InsyaAllah. InsyaAllah ta'ala dengan berkatnya. Berkat apa? Berkat Bismillahirrahmanirrahim. Habislah tajuk Bismillah. Fadilah kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selesai tajuk ni banyak minggu, muka panjang. Bukannya habis sekaligus. Kita ngajar kita lagu tu lah. Kita siapa saja lebih rasa puas kak. Kita berhenti tanda. Sekali lagi kak sambung waktu. Habis waktu rasa ada masa lagi. Sambung lah sikit lagi ke bak lain pula. Bak tanda pula bak lain tak kena habis lalu. Dia ada sebulan 2 bulan pula bakali. Lalu tajuk panjang kak. Babu taharah saja gitu. Berapa bulan gitu. Sebab taharah ni luah juga. Ya gitu. Tahu ingat kau dah. Hak ngaji dah tu lah. Dia rasa tak ingat pula. Lepas tu, baru ni ada satu masjid. Dia ajak kita pergi ceramah. Babu taharah saja. Bukan baca kita. Suruh ya babu taharah. Sejak tak sudah. Sejak setengah. Masjid, apa dia tu? Masjid Pasir Kasar. Pasir Kasar. Sering lah, sering. Dia kata nak suruh yakbak tasing solat pula. Semaya ya betul. Kata nanti dulu. Kena hari lain tapi sejak tak sudah tu kau lama lagi. Nak praktikal, nak tengok tu duduk iftirash lagu mana. Duduk tawaruk lagu mana. Berapa tempat kita duduk iftirash. Berapa tempat kita duduk tawaruk. Berapa sunah hayah, berapa sunah aba'ah, berapa rukun qauli, berapa rukun fi'li, berapa. Gitu. Banyak juga lah, nak boleh habis sekali, semua sekali tu. Sini mula. Ya dah tu. Ngajar dah itu bab solat, bab sembahyang mula lah. Jadi hari ni bab rabi' fi fadilatis solah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang ketiga kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk bab yang keempat pada menyatakan kelebihan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak kali dengar orang ngajar kelebihan selawat ni. Tapi tak ingat sebutir 2 gitu yalah. Duduk boleh setahun tak ingat habis licin pula. Tambah tak amal. Kalau tak amal tak ingat sedekah ya. Kalau kita boleh lesen, tak bawa kereta. Kita ada lesen, tapi tak buku lesen tu. Boleh bawa ke agak 2-3. Tak apa, umi pinang. Ada lesen, kita kata tak training ni, tak latih. Dia kita pandai benar, tak apa. Dia kita ingat mulut, tak apalah. Tapi nak boleh kau ingat mulut tu, kena training dulu. Banyak kali lah training tu. Boleh lepas tangan orang panggil, boleh lepas. Lekat erat. Ada lekat erat tak apa. Tapi nak boleh lekat erat tu. Kena amal beberapa kali dulu. Kena buat beberapa kali. Mungkin 20 kali. Mungkin 14 kali. Atau orang-orang lah. Orang mudah ingat. Mudah ingat. Amal semua. Baru dapat faedah tu. Duduk ngaji saja. Belilah bak semaya sunat harian. Malas sekian. Daripada malas hak siapa ke malas 1. Tengah hari daripada hari hak siapa ke hari 1. 7 hari dalam seminggu ni. Malam ni gini, malam ni. Ada dah lah buku kecil hari tu.
Amal kau dok hilang mai cucu dok mana tahu dok. Boleh tahan belilah, boleh tahan ngaji lah, bekok kaki pun main tu amal ke abuk. Tak ada pedoh kau abuk. Lelah saja. Kita nak tupai pala pun tak boleh dia tak buat. Saya buat boleh juga kita ujung ayat tu. Dia gitu. Dan upline downline supaya juga ada seling lagu ni. Ya wi. Boleh tua asal dia boleh semua mati pun boleh lagi kita. Saham tu. Jariah kan? Ilmu kita yang tepat lebih ni daripada sedekah jariah juga. Aku amal ni orang tua ya. Boleh pahala sama dia. Kita pun ayat orang lain pula. Boleh pahala kita. Dia pun tak tinggal. Cetek orang bawah ni berapa ni boleh sama ke asal mula-mula ni. Yang kedua pun, yang ketiga. Atas. Gitu. Supaya direct seling lah. Gua tu dia tu. Bonus dia tu. Boleh sama mula-mula rakyat ni. Gitu. Supaya juga orang rakyat uduh. Boleh sama dosa. Yang tepat main. Kita buat mula benda uduh. Kita lah buat mula kapal ni benda tu. Benda uduh tu. Gapa benda uduh? Mau contoh. Supir hitam hak bubur sapah tu tak atas bonik kereta. Bukan tak dalam tak atas bonik. Kita pun geng nak gitu tahu. Gum dah atas punggung temu. Dia mau duk jalan nyek. Muka tak atas bonik luar. Acu kena bawa datuh dalam besing orang. Datuh atas punggung orang. Datuh tengah jalan. Kumur pecah. Pecah dengan tahi, dengan kulit dengan yen, kulit lasak, pepuh hanuk, perut ikan, mata lakon. Tengah jalan. Tak kutik dah kita. Tak kutik dah. Muja jatuh tak payah tahu. Hanya tekok tu. Biarlah nyusuh orang nak lalu tengah jalan tak boleh pun. Biarlah kena atas punggung timur. Rubah. Bunyi timur rubah. Kena siapa dia. Dia tak tolong dah. Dia muja lah. Tak payah tahu. Orang gapa tu. Ingat tak dosa tu. Nyusuh orang tu tak ada pasal-pasal tu. Nyusuh kan kita ni. Lama pula pun. Dia seminggu dia belana situ tu. Baka esok ke. Mari motor. Cung lacak. Gede ni. Gapo nasi basi kau tu ni. Licin lah jalan tu Siapa ke lana tu. Motor pun kena. Tepuh muka lain. Pasal licin. Gelicin. Tayar naik atas siapa kita tu. Sekon apa kerah. Hak kena atas bunga. Banyak kaya lah. Nyusah orang ni. Masya Allah. Siapa dia buat mula ni mula-mula. Dia Kelantan ni. Tahun berapa buat mula. Tahun 97 kita kata. Orang tu lah mula-mula dia waktu big. Maka orang yang buat tiru dia tu. Siapa kau kemak pun. Dosa semua ni. Kau mula-mula ni. Sebab mana dalih. Paman ahyaha. Pakai nama ahyanna sajami'ah. Dalam Quran kata. Siapa yang buat mula benda baik. Orang tiru dia boleh pada semua kau buat mula tu. Buat jahat begitu juga. Buat mula benda jahat. Orang buat jahat siapa kau kiamat pun boleh semua dosa kepada orang yang mula-mula buat. Contohnya anak Nabi ada Qabil dan Habil. Atas dunia ni siapa dia mula-mula kih bunuh orang. Bunuh pada tu tak ada orang bunuh orang. Tak berani orang nak bunuh orang. Tapi pasal ada asah. Siapa dia buat asah tu? Qabil bunuh Habil. Anak tu ada. Anak Nabi ada. Tak ada orang mana lagi masa tu. Dok awal ni bini ada tu dia buat anak kembar semua. Tino jatuh. Kembar semacam. Padi Malinja. Siapa dia? Piramidi kata macam Padi Malinja. Dia cerita masa mana ni dia nikah dengan masa mana ni. Hai, hang apa jelek-jelek. Balah tak habis ke. Nikah juga dengan otak je balah tu. Pasal gitu gimana. Dia tengok tu kena kau. Dia aku ni. Duk balah lama ni. Lepas tu gak tebuk dalam bilik sebelah. Wayaklah kau mak boceh tu. Mak gapo dia tuai rumah tu. Mocik kita nak tebuk dinding jadi suami kita nak kahwin. Tak apalah cikgu Sehari. Sebab kalau waksa bilik pun sewa dua juga. Makcik tu kata.
Sewa mesti dua kan. Tak apa dua-dua je lah. Tak apa, asal boleh nikah. Buat anak kembar semua 10 orang, 5 tahun dapat 10 orang. Kek dosa, kembar pula. Subuh dia kata, anak ramah macam padi malinja. Piramli kata, macam padi malinja. Tedaklah dia tu. Oh, tak ada lawan dia tu. Kak, dia royak lega apa pun. Lama lah ingat. Gini, macam padi malinja. Mana anak ramah padi malinja ni. Buat mana? Kita boleh tanam padi malinja ni. Buah lepak lah. Sebab dia anak banyak. Anak padi tu banyak. So kalau 10 anak. 10 kating tu big. Buah tu, buah padi tu. So umi, so pudu tu. Ni gitu. Jadi beranak. Nabi ada, Hawa bini ada ni. Beranak kembar-kembar. Semua. Tino jatuh. Jadi dalam syariat Nabi ada. Boleh nikah adik-beradik. Pasal orang tak ada. Lah ni haram. Lah ni haram nikah adik-beradik. Hak kembar dengan Kobe, kena nikah. Hak kembar dengan Habib. Gitu. Tak boleh. Sama ni tak boleh. Haram. Hak tubik sekali ni haram. Haram tubik sekali ni. Hak ni barang adik-beradik hak kembar sekali ni. Mu kembar dengan hak tu, tak apa nikah dengan aku. Hak Tino nikah. Kembar hak Tino tu nikah jatuh ni. Jatuh tu nikah hak Tino. Hak kembar sekapu-sekapu. Jadi betulnya dia kata, Kobe kata, dia nak nikah hak kembar dengan dia juga. Tak cara undang-undang agama kata hak kembar dengan dia nikah dengan Habib. Hak kembar dengan Habib nikah dengan Kobe. Tino kembar dengan Habib tu. Kobe tak sih. Kobe kata aku nak kembar dengan aku juga. Sebab hak kembar dengan aku tu comel pada hak kembar dengan mum. Dua beradik ni balo. Pok tu dah mak tu belo ya. Balo bubuk apa? Bubuk Tino. Bukan bubuk harta. Tino nombor satu lagi. Lebih pada harta Tino ni. Balo ke bubuk Tino ni lebih berat pada bubuk harta. Harta nombor 2. Harta nombor 2. Anak ayatnya gitu. Tino lebih gotu lagi, lebih kuat lagi. Nak cemburu lagi, nak gapo lagi. Gak. Dia kata, tak boleh lagi. Tu undang-undang kita kan, undang-undang syariat. Nabi ada tu. Hak kembar dengan aku, nikah dengan mum. Hak kembar dengan mum, nikah. Habis betul budak molek dia. Dak kau kata, kok mana-mana pun aku nak. Aku nak nikah dengan kembar dengan aku juga. Tak boleh gitu. Ginilah. Balo-balo tu kita buatlah korban, masing-masing buat korban. Sebelah binatang korban siapa diterima Allah, orang tu lah boleh nikah dengan hak munuk tu. Buatlah korban. Kobe buat korban, Habib buat korban. Rupanya moga hak betul benar. Korban Habib turun cahaya, diterima Allah korban Habib. Mana Habib dapat kahwin dengan hak kembar dengan Kobe pun marah lah. Hak kembar dengan aku wayak dah nak dengan aku, hak kembar dengan aku dah, tubik dengan aku dah. Dia dah perut dengan aku dah. Dia kata, bengong, marah. Siapa lagi bunuh Habib. Mula-mula pembunuh atas muka bumi ni siapa? Kobe lah orang menumpahkan darah. Mula-mula atas muka bumi. Orang lain tak buat saya pakai abu lagi. Jadi lon ni siapa yang bunuh orang? Dosa boleh semua ke Kobe tu. Lagi. Sebab dia buat lunah. Orang buat lunah jahat. Dapat semua siapa ke kemah. Orang buat lunah baik pun kita juga. Siapa semua siapa ke kemah. Jadi kita jangan buat lunah jahat. Jangan buat mula benda jahat. Orang tiru kita tu. Tu naik semua kita. Kena buat mula. Molek kita tak apa. Boleh semua padu. Siapa ke kemah. Kemah tak tahu lagi. Belum. Allah saja yang tahu kemah ni. Pak mati 30-50 tahun itu berbahasa lamanya tu aku dah ada kubur. Kalau mati tahun 70 hari tu gak lagi berapa puluh dah. Tak tahu lagi nak kiamat. Tak 50 tahun lagi, tak 100 tahun lagi. Mana kita tahu kita. Lama benar dah ada barzahnya. Nak banding dunia umur 1 tahun pun dalam ada kubur lama lagi. Lagi tak kiamat situlah duduk ala barzah tu. Tu nak ayatnya gitu. Jadi kita ni kena buat lunah macam-macam. Orang tiru dapat pahala juga. Lagi. Hak asah ni.
Hak ujung mula-mula awak mula tu. Boleh. Jadi tak ada siapa dia awak mula. Tak bonek. Tak siapa hantar bonek kereta nyanyi-nyanyi bung jatuh. Kena atas kaki orang masuk dalam kedai orang. Tupuh atas jalan raya. Dia cemur. Bokok-bokok. Tak lalu pepayah. Motor lalu tumpung. Licin tayar motor tu. Kulit pisang. Macam-macam lakon. Siapa tu pecah? Bapa yang bubur luar tu. Takut cemar kereta. Dia kata. Alasan. Kalau gitu. Kalau cemar kereta. Tak usah bawa lah kereta. Beli kereta kat. Limut dengan kain cadar. Tak bawa garah. Nak pergi mana-mana. Jalan. Naik bas. Jalan kaki. Tu. Orang cerdik kau orang gong lagu tu. Kereta tu asal dia ada lah. Orang beli nak bawa. Nanya cemar jalan. Kata kucing pada. Tak sampai waktu pun. Ini baru temu takut cemar bonek kereta. Nama ni. Tak ada orang buat mula. Tak siapa atas bonek tu. Oh, kemarin lagi orang nyusuh kat orang ni. Lama pun nyusuh kat orang. Ramai pula orang nyusuh. Bukan seorang. Semua orang lalu kat tu nyusuh berlaku. Kita buat dosa kekering nyusuh kat orang ni. Oh, FPKP kata nak denda. Nak denda. Siapa nak ngaku nak denda. Tak apa-apa. Tahu lama tak tahu. Padahal dia ada. Kecuali kita tahu CCTV. Nampak nombor berapa. Oh, tak dapat tahu tu lagi lah nak buat. Korang nak. Lah ni senyap dia sikit. Mula kak. Oh ramai benar mula tak banyak kereta. Lorong kubur paru tu kita tengok lalu kat depan rumah kita. Oh kereta itu siapa dia tak tahu tu Nyanyi dah jatuh dah. Kata jatuh kat pagar aku boleh nyoh hari ni. Mujur dah lepas. Tak tahu jatuh mana. Jangan gitu dah apa. Tengok gitu dah. Siapa tu nak jatuh? Oh ya tak luar. Mana tahu. Kadang-kadang orang profesional buat tu. Lepas dia mesti kadang-kadang kita lalu Gucci hari tu. Ada doktor atas bonek kereta juga. Siapa dung dia siapa kat tong siapa depan musuh tu. Kita beli musuh masa tu. So lah tu biasa moh tu biasa. Tila happy. Tu happy. Tu biasa no. So tu. Gak kita boleh tak tembok. Kita ingat lagi royak kat orang tu. Orang tak siapa hantar bonek tu pakai nektar dah. Pegawai berkali. Kita pun tengok dia kata. Aku nak kata ke dok lama boleh marah kat orang hari ni. Oh jatuh pun orang tu. Dia kata. Duk mana tanya. Duduk ada ke dalam sikit yang kata masuk. Gocek masuk dalam. Tuk siapa kata tuk siapa. Kita pun nak kata ke nak duk mikir. Kalau kata baluh kali. Boleh bukan tak sekolah. Tengok pakai semak tu. Kerja ke kerja. Dia kerja jabat gabut tu dia royak. Kita pun tak jadi. Dia rasa dia nak dia tak tembok nak kita. Nak pergi royak dia tu. Tak setok lah awak nyanyi kat orang. Kalau jatuh kat. Jadi dosa kita nyusuh kat orang. Ajak nak royak gitu. Tapi nampak dia bukan tak sekolah. Tinggi pada kita berkali sekolah. Kita pun tak jadi. Nak ajar itik berenang pula dah. Itik pandai berenang dah. Saja itik tolu ya. Gitu. Bukan tak ada berenang. Dia tolu. Dia malah berenang malah. Gitu. Kita pun malah aku. Ya. Tak jadi royak. Pada-pada ke mana tu? Doa ya Allah jangan ada lah. Lambat dia ke hatu dulu lah. Moga nak royak tak berani. Dah. Pana FKB nak sampai pun tak tahu siapa-siapa, tak ngaku. Kata ke segenak jalan nak getok CCTV belakangnya parok modal nah. Kena beli got tu. Dah ni kurang, bukan ada kemping kan tak tahu. Kurang dah kita tengok dah ni. Tak ada mana dah hari tu kuat. Kita sedih waktu satu hati dia tak nyerga dia mikir. Oh apalah orang ni banyak masalah tanya mari lotok kita ni. Serabut kau tu, serabut kau ni. Banyak perkara lah. Oh ya. Kalau nyusah kat orang lah. Dia gitu nyusah kat orang. Ada apa nyanyi lah kat orang. Nyanyi orang yang kena nyusah. Ada pasal-pasal ni. Jadi bab yang keempat pada menyatakan kelebihan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Putih ada dulu situ. Jadi kita mula
minggu lagi no. Kelebihan selawat atas Nabi. Hak tadi kelebihan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Amal hak tu dulu. Kena mak tu amal dulu hak tu. Barulah kelebihan selawat. Mari hak lain pula. Hak ni tak amal lagi. Tindak-tindak. Hak ni tak buat lagi. Kau banyak lah. Kalau ipung kau banyak lah. Main tak bayar, tak bayar, bulan depan tak bayar. Lama-lama ribu-ribu. Dan ribu-ribu kau tak boleh bayar. Pasal apa? Banyak. Sikit tak bayar. Kau banyak, kau tak boleh, kau tak mampu lah. Kita. Betul-betul pula, tukar habis lah pula. Waktu tak amal lagi, mari orang ni. Duduk semabur pula. Supaya ustaz nak usai. Apa ni lama? Kedah, kacik. Derah-derah apa kita juga tu. Dia kata gano, mari saya dia. Oh ustaz, man rabbuka? Tanya ustaz, kejuka ustaz. Man rabbuka, bukan akhir tanya orang mati ke? Okey. Orang hok jumpa dengan dia tu kacang arak lah. Macam anak murid, oh ustaz, man rabbuka ustaz? Dak kejut. Ustaz kata, tak ada apa. Kau aku mati tu. Lepas tu, awak nak kata apa benarnya? Nak kata apa khabar? Apa khabar ustaz? Nak tanya gitu. Oh, kaifahaluk. Kaifahaluk bukan man rabbuka dah. Tukar man rabbuka bukan akhir tanya. Orang mati tu dengan kaifahaluk apa khabar? Nak ya. Nak kacang arak lah konom. Yang tukar ngerti. Kau demai kita tak ada asah lah mana tu kan. Di, asah tak ada dengar itu. Tukar hak tu. Tu mujud tukar pun tak bahaya sangat. Suka ya nak gitu. Supaya orang hak panak arak udu-udu ni. Gila Mekah. Sesak nak kelik ke hotel tak tahu mana. Serupa tak jalan tu kadang-kadang serupa jalan Mekah ni. Tempat kita tak je gini kan. Orang tu nampak apa serupa dengan orang tadi. Padahal orang lain pula. Tapi itu pula kalau pergi masjid dah. Itu 50 nak akak arak 48. Kita tak lipat tadi tak tengok dah. Itu tu nombor apa? Pak tak lipat pula serupa yang dapat tiang dia tu. Di. Ilan anak abi ilan lipat. Apalah jahatnya orang Mekah ni. Lipat lagu tu curi. Dalam kita kata. Dalam hati kita. Oh jahat lah. Beli pula. Esok ilan pula. Bukan ilan benarnya. Ya tak pintu lain. Ya tubik pintu lain. Ya cari tempat lain. Kau serupa. Tiang tempat tok tu. Bertambah-tambah ada juga lipat. Ya kata ilan sebenarnya. Mari tukar sapu. Sotek tak tolong. Lipat orang tak lain ambil lain. Hak mana tu? Hak tak lain cari lain. Sotek tak tolong tu pergi. Bung. Letung sapu. Dia kata orang tak sik. Sotek tak tolong kita tengok lipat orang. Weh apa lah. Kata baru-baru. Baru-baru tahu dah. Bukan tahu. Tak ingat tak lain tu. Cari lain tak jumpa. Dia pergi beli hak lain. Dia kata orang curi. Padahal dia tak faham pintu tu. Tak tengok nombor pintu berapa. Tu enggak. Pas pula kita nak buta kayu. Tapi lah ni tu dia dah 80 nek arak 80 nek. 8 nek faham lah. Gerti baca. Gerti nombor enggak gerti lah. Maknanya arak tu dia ada atas. Maknanya ada bawah ni tu dia juga kok roaming. 80 nek bawah apa kita ni. Dia pandai uduh-uduh arak orang tu. Sesak lah dia nya. Sesak Mekah tu. Jumpa dengan Tok Arak. Tolonglah saya Pak Cik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang betul nak pergi ke hotel ni kok mana. Padahal ihdinas sirat tu tunjuk hidayah. Tunjuk jalan yang benar tu hidayah Allah maksudnya. Ana fi dhalalin mubin dia kata. Saya dalam sesak yang nyata. Padahal dollar tu bukan sesak jalan. Sesak kafir tu. Tapi Arab boleh faham. Arab sesak lah dia ni sesak jalan ni. Makna walaupun dia kata ana fi dhalalin mubin, Arab tu faham dia ni sesak jalan nak pergi ke hotel.
Arak ni dia go tu dia. Apa? Pijak go tu. Otak dia mudah nakah. Bakar dia. Yahudi sebab tu Israel kan bijak. Israel ni memang jahat pun. Dia bijak, otak dia bijak. Buat apa komputer hak canggih apa dia boleh buat. Yahudi bijak tahu. Bakar dia tu bijak. Dia mudah ngambat. Oh kalau kita gak gapo lah, itu dah siratal mustaqim. Tunjukkanlah saya jalan nak pergi ke hotel lah. Tapi sebenarnya ini nasirat tu jalan hidayah Allah. Sirat anak pergi dalam mobil. Saya duduk dalam sesak yang nyata dia kata. Sesak jalan sebenarnya sesak tu sesak. Jadi kafir tu. Dalam tu sesak tu, sesak tidak berimeh tu. Tapi arak ni dia ngambak hok dia kata gitu tu. Tak apa mai kok ni. Awak ingat awak duduk hotel nama apa? Klik atas. Begitu atas. Kalau kita tak nak bertiabuk, doa pengaburung. Mujurnya kata hok salah pun. Dia siratal mustaqim. Boleh juga arak tu dia ngambak juga. Tengok ya. Ni satu hal juga. Tengok ya. Ustaz Badri Shah Royak. Tidak lagi. Cikgu PCG lah buat umrah. PCG ni ramah buat umrah. Soklami buat umrah. Buat umrah ni, kalau kita pergi acak. Tan'in pergi acak. Boleh buat lah 4 kali sehari pun boleh. Gak sah-sah jatuh ni. Dia nak buat sekali dah sehari. Tu lakinya. Bini nak buat 3 kali. Bini semangat orang tina kaya semangat lebih. Gak. Nak pergi tan'in, takut nak pergi tina belakang. Ni, kena ada jatuh, takut buat lagi ke arak lah. Mu untuk laki tu tak sewak 2 kali. Nak buat sekali dah. Letih, esok pula dia kata. Alah, 10 hari ke, 14 hari buat dah 2 kali sehari. Kau 3 kali sehari kau. Bini kata. Bini-bini lain pun gitu juga. Tina-tina ni. Baca pun segar kat lelaki 60 lebih, 62, 61 segar lagi lah. Gak. Dia kata gini, kita pakak pun kita nak pakak ramai-ramai tak kira buat lagu. Tu lelaki ni dia kecek dengan Said, dengan dia pakai tu. Dia kata buat umrah, tan'in, tak apa, okey, coklat tu. Saya buat bank, 8 orang saya buat bank. 8 orang naik. Mu catat ni catat. Royaklah kau Arab tu laki dia royak. Catat deh. Tak boleh ambil orang tengah jalan. Tak apa. Dia kata, olis, taib. Ma'alis. Naam. Tak apa. Okey. Kalau kita kat ma'alis, okey lah, okey. Naik, tak apa, okey. Tak mana kau Allah, buta habuk Arab. Tak betul buta habuk. Tak apa orang ni tak betul Arab, buta habuk. Tak ada asah lah Arab ni. Dia tu Arab ni. Ya rakyat je. InsyaAllah. Ya buat betul lah. InsyaAllah dia. Ya langgar macam pelawak. Jarang hok jujur lah. Banyak kan pelawak lah. Ya anak ni kita tahu lah. Tak? Tak ya? Siapa tengok jalan. Dia ambil orang. Sudah. Kawan ni pun kecek lah orang ni. Tak ada kaya janji tu sambil orang kita catat dia ni tu. Catat ikut dia kata lah berapa puluh, 100 ke berapa. Pakak-pakak lah orang ni catat mahal pada tambah sore-sore segini. Tunggu mentah gini ya, ambil buat klik. Catat berapa sekali tunggu. Tak boleh ambil orang pun kita catat. Pupuk kita saja lah orang tu. Dia temu tengah jalannya ambil orang. Orang tu tanya dia ambil. Dia bar ni. Dia mau ni pun kecek. Tak pandang arak dia mau ni. Dia kata, Gano ambil orang weh. Tak ada kaya janji kita catat. Tak boleh ambil orang patut. Kalau tak dia janji dong. Tak laki kita. Mahalis. Okey, naam. Mahalis. Tak apa. Oh ya. Tak ada. Gano ambil botulah ni. Pah. Ambil seorang lagi begak. Gitu. Pah. Tak apa lagi. Dia bertanya. Ada pula orang teh. Dia ambil pula orang tu 2 orang lagi. Jadi puluh orang. Tak boleh. Lok ni katanya ketua cikgu PCG seorang tu jenis baik kecek pak kita makan. Dia kata, tak boleh lok ni kata. Kena kata ni kau driver ni. Kau nak kata gapo? Nak kata gapo tak teka betul. Dia pun kata, Fir'aun. Dia kata, apa? Syaitan. Fir'aun. Macam-macam kata. Ikut tu mula. Hak tu pun ngamak.
Mak berik, hambak turun kabel tak ada. Dia hambak turun kabel teh ke tu. Turun mana lain, dah tempat turun tu. Oh nyayo, jadi baru dia turun kabel tu. Moga hak catat, patut tak usah berhenti dah moga catat tu. Dia temo nak pitih lagi tu lah. Tengok gitu. Oh kabel dia tak mana Arab apa. Perang mula royak zolim. Perang. Royak macam-macam. Dia pun hak ni marah dah ni. Pakai duk saluk belakang perang hak tu setan hak tu royak. Oh berarti hak tu hambak turun. Wah, nak royak. Arab tak boleh pegang buku kan. Dia wallahi pun buat dodok. Wallahi buat dodok. Kalau pergi Mesir kat, kita kena banyak kali. Mula-mula siapa kena lah. Kita tak tahu apa. Nak beli apa? Ada tomato lah. Putah. Ada putah. Utah kucing, tomato. Kalau sadu tu kucing, utah. Kita tahu sebenarnya. Tapi dia panggil utah, kucing. Kucing awak tomato dekat-dekat. Salah sebut kak. Sebab sial lah. Sial kak. Serah, tika, serah, rima. Sial ke? Bahasa sial kan kalau sebut tebal tu jadi tika. Serah rima tu. Kau tika. Serah. Tebal sikit. Serah. Gitu. Rima dengan tika tu. Potulur, tebal nipis ya sebut. Perkataan tu serupa. Cuma tebal nipis, senang dia tu. Kalau tebal jadi goni. Tak rima dengan tika, jauh benar. Hak tu tika, hak ni rima dah. Nak teh baking kali. Royak gitu. Royak arah ni. Lepas tu kita royak. Berapa sekali tomato ni? Dia royak. Sekali nesak dia kata. Tak tapas spang lah. Spang tu 5 rial, 6 rial spang. Kalau duit kita mahal kak. 6 rial lah spang tu. Spang Arab jenis. Duit Mesir dia panggil jenis. Jenis. Kita pun nak lah sekali. Sebabnya tuah tomato sana maning. Kelik sekolah makan tomato habis sekali. Dalam 10 butir terkata. Kenyang, dawa nasi tak masak lagi. Nasi moga orang masuk asrama ke. Masuk baru kita boleh ambil. Nyanyi lugar kita tu. Bawa sendal lah. Habis sekali. Beli sekali ingat pada 20 butir. Kelik-kelik tengok. Buruk 4 butir. 5 butir buruk. Hoya bubuh sekali tak ada. Lepas tu. Boleh 5 butir, tak kenyang. Beli sekali kali 10 butir molek belakang, kenyang dah. Tapi buruk 4-5 butir, tak kenyang. Kita pun, nak kata gapo lagi? Natalnya bubuh gapo lagi? Natalnya bubuh buruk kaku. Masa mana bubuh? Nah, kita pun, begini lah, sayang kita kata. Kita tukar. Beli mana tadi? Beli tu depan, kata tolok depan kedai kain tu. Gila tukar. Bawa dah supir orang. Tak ada. Supir tu tak ada tanda nama gapo-gapo. Nak mari tukar nama buruk-buruk. Tak ada. Bila mau beli pak aku dia kata. Tak ada aku beli pak muda. Aku tak. Bukan aku ni. Tak usah duk kacik. Tak boleh. Tak benar kita dah. Kita asyik ngaku. Dia. Lepas tu kita pergi beli esok pula. Azal kuaya aku nak mau dia dah. Wallahi, demi Allah aku buah malik. Wallahi kan mainlah. Nyopah dengan nama Allah dah. Kita pun duk kelis siapa dia terima tu kan. Gini mata kelis. Depan kita yang timbang tu. Yang ambil tu kan. Kelis gitu. Nampak malik belakang yang ambil bukan depan mata kita. Kelik di rumah 4 butir lagi buruk. Masa mananya bubuh buruk tu. Bakal itu kalau kita klik mata tu bosok gamuknya. Gamuk. Boleh tebal dah lah dengan Arab tu. Nak punya tahu. Duk 4 tahun jadi mulut uduh. Kalau tak rajin nyopah. Training nak rajin nyopah. Klik rumah jadi nyopah nak pula. Klik Mesir jadi mulut uduh apa Jadi aku nak tipu kau. Masyarakat dia tu. Nak Arab bengong gitu. Lepas tu kan. Saya kata, you kena acak-acak. You nak marah ke Arab ni?
Dia pergi, dia nyopoh depan arah. Gila babi kayak gitu. Dia kata kau Melayu lah. Arab tu tak faham. Dia pun tanya kita. Saya mau kata apa kat aku? Dia kata hidung mu macam comel. Muka dia tak faham. Kita boleh kata apa dah? Mana khiruka tawil baik dia. Hidung mu macam kata. Hilwah kata mu comel. Dia kata. Tak nak sabar tu kata aku comel tu. Apa marah? Merah muka nak marah dia kaya. Tak kata comel apa? Pasal gila baru. Bagi gitu deh. Dia tak percaya juga pasal cara sayang kita kata tu nampak nak malu. Dia tak faham apa dia. Sayang kita kata tu. Dia pun tanya kita. Saya mau kalim kalim. Saya mau kecek apa tu? Dia kata hidung macam mu comel, mata bulat tanya ke dia. Dia kata musmaul dia kata tak nak sabar dia kata. Nampak dia rodok nak marah dia kata. Kata kau mu tak percaya tak? Padahal saya kita kata dia gila babi dan dia nya. Kita nak kita orang tak kerti kan, kita boleh tahan kata ke mana-mana tu. Sebab Jepun lah, Jepun orang nak marah ke Jepun zoling we makan sabun ke apa gitu gini. Jalan gak nak suka cik kata ayah. Dia nak belajar bahasa Melayu. Jepun ni jalan ngatu jumpa ayah. Kurek dia tanya lah bahasa Jepun. Ni gapo? Pada tokmu. Hak nak marah ni ayah pada tokmu. Dia pun tulis pada tokmu kan ada tahu lah dia tulis. Jumpa lembu pula. Kurek. Pada tokmu tulis pada. Dia nyopoh kamu. Bahkan dia kata ni lah bahasa Melayu lagu ni sebut. Padahal bukan lain. Bukan punya tergerti bahasa. Kita boleh kenal ke mana-mana pun. Bukan dia tergerti. Gitu tu kayak Allah Akbar. Jepun habis metal lah Jepun. Kita gak tutup kita kayak Jepun gak. Tepi sungai tu ada Pak Cuhai mati tu. Belum subuh ni gerak dah di gerak tangga-tangga ni nak tangga ni. Apa dia? Dia kerja Jepun. Daripada demi ni kali cepat Pak kerja tu. Jalan kaki ke Jepun tu. Jauh lah nak nyapa sebab tak ada jalan raya jam itu. Di pagi belum subuh. Gerak morang ni adalah kumpulan hak kerja Jepun ni. Masuklah cik kita gapo. Gila gerak mau Pak Cuhai tu. Weh tak bangun lagi mu. Tengah hari dah ni. Orang bakal mari bakal tunggu dia. Malam tu nya pula zaman Jepun tu ramai orang curi tangga tahu sungai. Tangga rumah orang. Tangga orang kan tangga bulat sandar gitu kan. Dia bekok dia pikul kita sungai kan. Tak ada tangga lah. Nyari orang tangga tu. Jadi kawan ni moga mari gerak orang mai gerak. Tak sedar tidur hari tu. Bangun ganya-ganya mata. Berbasuh muka apa gitu gini. Tokai turun. Ingat ke tangga dum tanu. Muka tangga tak ada gelak tak nampak berita ayat je begitu. Tak dung tu. Allah. Dah dung pala ngucap Allah lah. Allah. Betul lah anak dia nama Menu. Anak orang jatuh tu. Panggil Menu apa lagi tengah hari bola dah ni. Ya anak. Tu hok dia hati ni kata. Panggil anak dia nama Anu. Banyak lah panggil Anu. Kalau dia nak bangun pun tak boleh. Bekok pala tu. Dia muka gapo dia gua tu curi dorang. Tangga curi dorang dem terjun tu ingat aku ada tangga lama kening. Noyak gitu. Noyak Jepun ni. Gila kerja noyak. Dia kalau dia nak makan yang muda, noyak Jepun ni. Cik kita rajin. Pendek dia kata. Putih dua dia reti. Melayu. Pendek dia panggil. Dia panggil cik kita pendek. Kita pun mari. Kau kurang-kurang. Kau kurang-kurang. Sunatnya nak makan yang muda. Nyo pula tak ada takut. Kena depan lah. Depan kan nak nyapa tu. Depan kata kita depan kata naik. Lepas pada pala je. Lepas pada pala je. Jak yang tak macam berdeh jumpa kita. Macam benik berdeh lah berdeh. Pong berasa. Kau cepat naik kita takutnya tembok dia ni. Geli pun ada takut pun ada. Siapa lepas pada tanya ada dengan muncul tu. Dia nak suruh kita naik cepat. Muncul tak jatuh, nanti apa keras jatuh situ. Noyak. Dia orang adu, dia
Cara dia lagu tu. Tak boleh salah sikit. Minum air sabun, bak nak jijak tak apa, peng kembu habis pecah. Tubik kok mulut, tubik kok hidung air sabun. Allahu Akbar. Kata nak kok tak ada nama hodri agak babi. Kita ingat lagi. Mau kita tu pak Allah mula ke dia pada moh ke. Lepas pada tu asal nak kok panggil hospital lah ni tu tak nak kok tu. Ada, panggil tak nak kok situ. Nongkok bakal dicet nama Cina kali. Adalah puri yang besar, tak ingat. Nama itu. Puri tu orang panggil dia agak babi. Sebab masa Cina mula dia agak babi situ. Besar lah pokok dunia tu. Habis jadi kerja USM belakang dulu ni tu. Gut babi tak gut babi habis cing habis. Semua sekali. Baru agak kenangan kita kecil-kecil mula kerja mana tu pergi. Tak nak kok tu. Jalan kaki naik tubir. Tak sudah ambil tu. Oh ingat. Kita orang lama dah ke. Dia lah. Dia mahu baru ni tak dia. Kita orang lama dah ni. Lama dah atas dunia. Berok lautan pun dia. Zaman ni tak ada berok lautan ni. Ada jamin dah bakal. Berok lautan. Selipar tak ada. Kaki ayah berok lautan. Tu kak. Hak sedia tu kak tuan makan daya tak habis. Jadi tak kering. Kita pergi tak ada lipar. Tak ada orang beli. Tak ada orang jual ke lipar. Masa tu. Tapi pada Jepun kita kerti buat. Jejak orang lama tak gata habis itu. Malam tak tidur kak. Mata kejam. Kaki gata. Wanyuh gerak-gerak. Tidur pun tak. Tika buruk. Nak beli hak baru tak ada bintik. Cabut habis tepi tika tu. Wanyuh kaki. Ngepuk naik. Noyak susahnya kita jamin gitu. Sekolah tegak baju selah tegak Allah kasih sepasal. Tuhan lah punya tahu. Orang lah ni beli 3 pasal pun malah. Beli 4 pasal pun malah. Tak jalan kaki gata tangga dia ambil. Dah ni malah kau tolong. Apa nak jadi tak tahulah. Orang lah ni. Lemuh aku kalau tengok budak lah ni ngaji. Dia main tak gini macam baca masa mananya baca nak tahu. Pening kepala kita tengok cucu kita, cucu orang lain begitu juga berkali. Mai gajek dengan tak mau. Makan nasi, makan dulu kita nanti tengok ni bunuh ke lagu mana. Masya Allah. Waktu dah kebelak ada begitu. Tahulah SPM, PSA SPM lalu tegak. Mula PMA ada. Kata 3 ada PSA. UPSA. Kelana ada PSA gitu. Lah ni, teku mama dia kata. Kelana tak ada PSA. PSA kelas gitu dah. PMA tak ada PSA. PSA SPM lalu. Pada kata 1 SPM lalu. PSA besar. 8,000 baru tak boleh jawab. SPM hal lepas dah baru ni 8,000 pelajar tak jawab soalan dalam SPM. Nak jawab apa tak baca. Tak tahu apa buat taigonan. Kena main gadget saja. Jawab gotu lah kamu dah baca tu. Orang jawab PSA mu jawab gotu lah kamu dah baca tu. Kepada dia kamu dah baca tu. Kalau kata ayat kita baru ada demo. Lagu tu lah 8,000 seluruh Malaysia. Tak jawab soalan. Lagu mana nak dulu? Dana Menteri kata siapa dapat sebelah A SPM tak kira bangsa dan agama minta belakang ITM. Nak sebelah A. Anak Melayu ambil 9. Banyak ke anak Melayu ambil 9. Kalau Arab ambil 11. Dah, ambil 9, nak boleh sebelah A. Ambil pun 9 aja. Tak boleh A belakang 9 pun. 9 pun tak boleh. So, kau sebelah. Sebelah tak ambil nah. Ambil 9 pun boleh. 6, 5, 4. Tak boleh sabuk pun ada. Tak boleh A sabuk pun ada. Itulah anak Melayu nak yawi. Apa nak jadi dah? Fikir-fikirkanlah. Apa nak jadi? Gitu. Dia kena atas kepala kita ni. Kau anak-anak pun atas kepala kita. Kita hidup lagi nak dah lah tua duk mikir hal ni pula serabut pula. Pasak sekarang sabut pula. Tua-tua tak sedar ya tua dah kita ni. Nak tinggal anak cucu cucu kau doa cicit kau telajak. Ciak kau tak kalau amak kemak gak kau tak ada kau tak pandai. Dah agama ada ceto nak wi kok orang seleng. Hak ada seleng wi kok orang skopi. Kalau ada skopi wi kok orang cekok ni segengeh. Hak ada segengeh nak
Tapi kau jepu. Ada jepu tak ada biasa. Agama gitu. Kita setara ni boleh ajar anak sikit. Bagi dua. Anak kita tu pula bagi dua orang kita tu. Ya ajar anak dia bagi dua. Paciak. Bagi dua belum lama. Tengah jepu. Kalau jepu tu nak wik kau yang boleh. Tak ada wik dah jepu. Kita pun tak cukup nak makan. Wik kau yang tu. Lagu tu dah ibarat ilmu ni. Nak tahu. Tengok ni. Orang muda-muda tak ada pelapis. Mati orang satu ni. Mati dah masjid. Kita kaya semua gitu. Mungkin orang ngajar boleh mari orang muda lagi. Kalau tak mati. Kalau kita matilah. Boleh mari orang ngajar orang muda yang lagi. Hak dengar. Hak tua ni mati belakang. Nak ngajar apa? Tak ada orang. Dia kata babak lah weh. Tak ada orang ngajar juga. Gila dah dia tu. Dia tak cakap tak ada orang serabut. Dia ngajar dia pun. Dia ayat gitulah. Kau tak ada. Mati mak. Orang panggil masjid mati. Mampu masjid ni orang tak usin mana. Sebab tak bau busung. Kalau tikus mampu. Yang cari tak mudah. Makan nasi pun tak boleh lugar. Cari nak tu nak sini busung. Kalau masjid mati busung. Tak busung. Relax. Tak ada rasa apa. Tak rasa nana-nana. Tak sakit. Gitulah akhir zaman. Oh ya, kau pergi. Tak ada. Tak apa. Fikir belakang. Masa depan. Tak ada kita kali-kali mikir. Kalau mati tak mikir lagu ni. Tapi mati. Seksa kubur kau lain pula lah. Ingat senang kau mati ni. Baik mati pada hidup. Baik hidup juga pada mati. Kau kan? Kita tak tahu lagi. Ya gitu. Saja je kita ayat ni. Nusa kita pakat-pakat fikir. Gitu. Cara mana nak mengatasi individu lah kita fikir hak kita. Orang fikir hak. Kita nak bawa masalah orang. Masalah orang dia fikir diri dia. Cara mana nak ayat? Itulah kita doa tu doa lah. Tapi kena bertindak juga. Doa satu. Praktikal pun kena ada. Hari ni Nabilah tu. Nabilah bulan ni. Nabilah ni. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min nahwa wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min kulli shar. وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ولا تعصي علينا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا تقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dah tak mari hari ni dah. Kau mari Dah kata. Yo mari. Kita kalau jah lagu mana tak mari lama dah. Tak segar ke patuh ke guana. Masa ayah tahu kali. Kau panggil belakang lah. Ada jamu yang belakang. Jamu yang belakang je kau ya. So pergi makan berkali. Makan kali dok. Dia belakang. Baru buat.